Ada kerajaan sikit ah. Ada kok. Ko berasian masjid ko sadonyo. Oh, sadu-sadonyo ko. Eko kok ada perlu dipel, minta pel kau Ustaz dalam ko. Makanya nyuruh kami Ustaz. Iko untuk bayar kos kalian bisa. Jadi kalau nak ada kalian kerajo, bak kalian bayar kos. Bah. Ya Ustaz. Atau nak nio kerajo? Hai. Ada yang tanya le? Aduh Ustaz. Payah cari biti kau lah. Mas Haji kadang puluh. Ustaz kau adu-adu lagi suruh. Lawan ciri tangan dan orang WC. Dia kamu diko jadi aja. Ini balik. Kesanang-sanang ada dulu lah. Wajah ya lalu saya. Panik kami tar. Lah siap kerajo Tat. Lah berhasil kami sedoi cali ada Ustaz ah. Alhamdulillah ya berhasil mah. Ayolah saya balik lagi. Assalamualaikum. Ni latih saya kerajo nyo nak dia lagi gaji tu. Malik cari ustaz tu nya. Tu lama lah pulang lah le. Pulang. Panik kerajo sudah baju. Astagfirullah. Lalu jom lu komen. Tadi pagi kami jagoan lah. Dia pulang lah. Makan ke malam tu Makan siang lah. Makan siang. Kami gini lah puasa, kami gini tak ada kami makan lah, kami anggap puasa. Mana ni? Kau kadakit ke maghrib lah. Tu Raju mandinya. Kamu yang mandi. Tak tahu dah. Alah. Kami pulang ke Rojo tadi ya. Mandi mesti semalam lah. Ya. Mandi kosong. Si Raju kecil mandi. Alah, cerik lalu lah. Aku. Cik lah kasih kopek aku. Dah isi. Cerik lah. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and Panik dengan kerajo nak ada gaji di ustaz ni. Kancang. Lalu-lalu ni. Aduh, astagfirullah. Kantuk mantu dia mang. Yo, ada dapat surat cinta dari Indonesia. Dari surat cinta Nurlela. Tidak, tapi baca lah kuah. Salah isi dia nak pandai baca. Pandai baca kan? Yang raguan dan komen. Payah teman. Kau tu dia komen. Cerita tu Swadikap. Masa tak tu karipap. Karipap tu si. Ati, aku pun cinta sama kamu katanya. Betul lah? Kau serius lah. Dan nak besar tu macam tu. Tanya si Mak Jana lah. Ikulah terbuka sudah. Angan. Setandai. Tanya sama Jana lah. Alhamdulillah. Dah.
Tasha. Dah. Tadi nol ni nyari yang dah. Tapi sudah jaga lalu. Member tu lain. Tuna tu mana? Aduh. Yo, buku boleh. Tu nanti anak-anak tu. Ayo Tasha mana? Buku pun sahur. Babuku. Tasha mana? Tasha. Tasha kan kecilnya jago tapi buber. Dah kecil orang ini buber. Buber. Nak tahu kalau orang dulu tu buku bersama Ayo, yalah awak tunggu je anak-anak tu santai guys. Tu menyusah nak mesti suruh. Makan je lah duk jalan. Ya nak puasa hutang. Bantu jalan. Komandan. Siap, laksanakan. Udah, duduk udah. Kau sama je anak-anak udah mah. Kau anak-anak kau cik, tak ada sopannya lah kau orang tu. Wah, buku lalu. Kau aku Mak Jana. Ayam ni Duit duit. kau teh apa lu nak bau? Kau surat cinta. Buat Starla. Tapi kami nak pandai baca. Tolong macam Stek. Kapu. Kamu tu jawab ayo. Lah. Tiga betul. Galak lah ya. Dah jual salah. Iya. Ikut lah. Sama je kacang tu. Tak balik. Galak lah ya. Kalau tulis tu. Sama. Pandai. Tak pandai baca. Tak pandai lagu. Tak pandai irama. Pandai baca. Tak dulu lah. Tak sekolah dulu. Oh, dah. Tapi besok kalau pulang nak apa biarlah apa suruhnya membaca. Siapa tu? Letaklah di sekolah. Siapa tu, Pak? Natasha. Nanyo. Assalamualaikum Mak Jana. Waalaikumsalam. Duduk lawak sekali sikit. Jadi minta ikut nah. Kan buat kemarin tu. Dia anak-anak kau dah keraju tadi sama awak. Ya. Jadi kan ini kan menumpang kalau siko. Ya Ustaz. Jadi ikut ada stek Hau. Ikut kerja dari dia, Ustaz. ikhlas enggak? Lah, ikhlas. Ikhlas kan? Ikhlas. Ada stek aku anggap salah untuk makan anak-anakku di siko. Ada banyak nak bagi Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Biarlah awak nak manggil anak-anak kau Beko. Agi keko. Beko panggil Beko. Tak boleh Tutup. kecil. Subhanallah. Ba'al kijin ko. Ada orang tu kami. Elok-elok. Jangan baca Satu apa. lagi. Simpan dulu. Dah. Tak nanya kau ada surat cinta tadi tapi nak ada yang pandai yang baca. Tak tamat SD tu payah dah. Anak bujang nak boleh baca tu? Mak pandai ko ke pandai. Bisa Ustaz baca. Lain-lain baca kau Ustaz. Naik kau bagolak. Atau Pak Leban? Lain tak pandai lo. Tak pandai tak? Tak. Subhanallah. Coba Ustaz baca salam tadi. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kesadonyo. Maaf ya Mak Jana, Pak Loban dan kawan ambo kesadonyo. Mungkin Raju paile. Raju ingin mencari orang tua Raju. Ndak bisa dek Raju idik ngode kodo. Raju ndak bisa idik susah do. Sekali lagi makasih untuk kesadonyo. Raju kini paile. Jadi si Raju tu nyok pai dari siko. Subhanallah. Astaga. Tadi awak sama jalan pulang je nyo tu. Nyok ndak bisa idik di kos do. Itu kamarnya kecilnya. Nyok pai ke tampi amannya nyari amannya gitu. Ni berdua lah. Ba'a tu amak lah mak anggapnya anak amak tu. Walaupun je itu perangai preman gua, je itu mak anggap dia anak mak sendiri. Yo dah. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Serius tu lah. Weh, dah. Itu nak ustaz tu. Udah aku le malunya. Ini saya gitu aja sama ibu anak bujang
maklum miselah gitu. Ikhlaskan yang pahit. Kini kau ndak perlu berfikir buruk kayaknya doh, mungkin ndak bisa. Ken, Jadi aku izin berangkit lu. Pela nak. Elok Ustaz. Ustaz, cek pasal mak janahnya. Aduh. Tolonglah. Tosiahlah nak aku. Ibaratnya kapan perlu ana mau kecil orang kini. Tambah kecil. Hei, nampak Ustaz tu. Anda itu Ustaz. Rukiah dia lah ni besok. Jadi. Nampak Ustaz. Ni anak Nak tu. tahun tu nak puasa dia. Woi. Kau Ustaz. Ustaz ko yang akan madin. Anak dia. Elok dia Ustaz. Nyak piti-kapiti je. Pela macam pak lah Ustaz. Pela macam pak lah. Makasih banyak ya Ustaz. Salam lah Ustaz. Tata titi tutu. Tata. Alhamdulillah alamin ya Allah. Mak Jana. Iko sebagian untuk uang kos kami. Selama kami di Siko. Walaupun raju kini ndak ada, tapi Komeng ado. Mak Jana. Ya makasih banyak nak. Besok kalau ndak ada piti so untuk belanja agi tahu je ke mak. Mak elok-elok selaku Siko deh. Awak yang elok lah aku. Elok lah. Lah kami ke kamar lu mak. Kocik. Kami mandi mak. Okeylah dia. Elok mo. Dia. Makasih nak. Musik. Yo sabana nak nyangku dia rasa doh. Secopek ko raju meninggal awak. Patang baru awak tolonginyo. Nak menyangku dia nyo mengirim surat ke WC doh. Aku rindu kepadanya. La tu. Sepi itu bana. Teng 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 teng. Andaikan dia kembali besok. Nak kamar kau lah. Nah, izinlah kebanyakan lah. Aku kamar mak ah. Ya, angin sih kau. Angin kita dua ni enggak angin kurang jam lah. Assalamualaikum Majana. Waalaikumsalam. Ni Giko lah Mak Kajana. Kini kami sedang bayi buati. Kawan kami lah bayi seorang. Tak kamarnya. Itulah. Makanya kami pergi kanyo Mak Jana. Pergi kami kanyo ke Mas Haji. Dan sebut Ustaz. Alhamdulillah. Semoga kamu sebagai anak dapat hadiah ya. Hadiah. Hidayah. Amin. Lama. Lelok di. Elok mo. Lelok di. Deh. Sama. Lama. Lama. Elok mo nak. Ya. Aku tetap mengenang dia. Assalamualaikum. Salam. Ni ya Allah, angin Rasulullah. Indak doh. Nenek ni pergi Mas Haji doh. Why? Ni itulah patangan kerajo deng kan. Disuruhnya bersih WC. Oh no. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Alah dah. Yo itulah. Panik-panik kami juraju batang ang lama sang lalu. Ya baiklah. Tu tadi lagi cek ke mana nabi apa? Biarlah waktu tu isi lah. Itu aja. Yuk cari kerja lain. Kerja lain mah. Bisa awak. Bisa bukan bercarai. Tadi. Okey. Aku balik aku lihat. Sok. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Jauh tori. Hei. Pak, beliau kerja nak. Kerja tu ah. Indah. Selamat datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya boleh minta kerajo Pak.
kalau jual di situ bang. Iyo kok merusak nona orang kok sado pak Pak Alu ya selalu musak bang. Yo. Ini boleh. Lowongan tuh ndak ada lagi kok. Nggak ada udah pak. Ndak ada. Ini mau mana sekali kok pak? Yo balik. Kerja tu kan yang macam ni kok kini ya. Iyalah pak. Ndak ada ya. Masih ya pak. Ayo. Hati bahagia. Kue dari Pak, bang. Nah, biar bantu kerja. Malik aku tunjuk masajinya pak. Nak kapan dah bagai anak ambil keripak tu. Wow, tu bodak tu. Iya men, tolong ha. Jangan. Lepas lawan, tolong kerja. Ndak cari tu kerja lain. Kerja lain je. Ya Allah, panik-panik nak dapat kerojo tu. Supaya gitu mencari kerojo tu. Iya kan, Meng? Meng? Mati yang. Woi, jago. Balik apa yang rojo tadi? Nak ada ni usianya dia orang apa tadi mah. Orang punya para lado. Dia je denda. Nggak ada bang. Woi, kopi. Lamanya udah ada kampung kok leh. Lebaran lama ya pada pulang kampung ya? Nggak tahu lah. Kok itu? Ramadan ya Ramadan